Kalau korang nak beli kalkulator Casio ClassWiz 570EX, boleh tekan back kuning ni original cikgu. Jual 55. Dapat kat sini 55 darjah. 30 hari, 30 soalan matematik bersama Cikgu Debbie. Ini adalah hari yang ke-17. Bentuk macam ni korang suka tak? Nak cari dia punya sudut semua? Okey, mesti ada dekat SPM kertas 1. Okey, apa yang diberi di dalam soalan sebenarnya, dia ada bagi. Yang kat atas ni kan, korang nampak ada segitiga tu kan? Dia kata segitiga ini adalah isosceles triangle, iaitu sama kaki. Lepas tu korang akan nampak lagi satu bentuk yang korang nampak adalah bentuk trapezium. Okey, ini adalah apa yang diberi dalam soalan. Okey, cikgu tak tulis sebab tak cukup tempat nak tulis banyak-banyak. Okey, kita buat kiraan terus. Kat sini dia bagi berapa? 70. Kalau dia kata sama kaki, bermaksud these two sama tau. Apa yang korang ingat untuk segitiga? Semua 1, 2, 3. Kalau tambah dapat berapa? 180. Kalau tolak dengan 70, sebab 70 tu saya tak nak. Tapi saya nak 2 ni. Satu ni berapa? Satu ni berapa? Bahagilah dengan 2. Dapatlah jawapan. Kira sekarang. Kalau korang nak beli kalkulator Casio ClassWiz 570EX, boleh tekan back kuning ni original cikgu. Jual 55. Dapat kat sini 55 darjah. Okey, so kat sini berapa? 55. Kat sini berapa? 55. Okey, next one. Untuk trapezium, apa yang korang kena ingat? Ciri-ciri trapezium is this one is 90, this is also 90. So kat atas ni kan dah bagi, ni 90 lah, kena tahu. Okey, macam mana nak dapatkan yang warna merah ni pula? So kita ambil apa? 90 minus 55, kita dapat berapa? Kita dapat 35. So dapat jawapan 35 kat sini. Okey, lepas itu kita ada bentuk triangle ni, nampak triangle ni. Oh, dah tahu dah jawapan X ni korang, sebab ni 90, dah ada ni, yang ni je tak ada. So macam mana nak buat? Kalau nak cari X, kita ambil apa? 180 tolak 90 tolak 35. Dapat jawapan. Lagi sekali kan korang selalu guna kalkulator untuk mengira. Kalau nak beli kalkulator Casio ClassWiz original, boleh beli dengan Cikgu Debbie, tekan back kuning. Dapat jawapan apa? 55. Wow guys, ada satu benda yang korang tak tahu. Sebenarnya kita ada option kedua, iaitu lagi senang. Korang nak tahu tak? Ni. Kalau korang nampak, kejap cikgu padam yang ni. Korang nak tahu something tak? Dekat form 1, kalau you belajar trapezium, yang ini kan selari dengan yang ni. Betul kan? Apa jadi kalau saya letak satu garisan macam ni? Korang nampak tak ada Z? Dekat form 1 korang dah belajar sebenarnya. Apa maksud Z ni? Z ini adalah sudut selang-seli kan? Tapi ramai tak akan nampak lah. Okey, ni option kedua. Kalau you nampak terus dapat jawapan. Kalau kat sini ialah 55. Kat sini apa? 55. Sekarang korang nampak something tak? Yang ini selari dengan yang ini selari. Ada tak Z? Nampak sendiri? Cing, cing, cing. Jawapan yang ni apa? Tadi kita dah dapat dah. X equals to 55. Sama dengan atas. Nampak? Sudut selang-seli. 55, 55. Korang, dekat buku Cikgu Debbie, cikgu nak tunjukkan. Mana selang-seli ni? Mana nak dapat nota dia? Dekat dalam buku Cikgu Debbie ni, ada nota dia. Jom kita tengok. Dah. Nampak Z? Z. Ada. Sama tu. Sudut selang-seli alternate angle. Nak beli buku ni boleh tekan back kuning. Cikgu dah bagi tahu banyak kebaikan yang korang kalau beli. Boleh fast track study. Semua chapter-chapter yang famous akan keluar di kertas 2 SPM. So korang boleh revise. Soalan jawapan diberi di dalam. Nak tengok? Some of you yang tak tahu. Ini dia contoh dia. Soalan dengan jawapan yang cikgu bagi. Kita juga ada 16 video tutorial diberi secara... Nak kata percuma taklah. Tapi murah gila lah harga yang cikgu jual ni. Okey, nak beli tekan back kuning sekarang. Secara original, yes, this original. Boleh beli bersama dengan Cikgu Debbie. Just tekan back kuning untuk dapatkan